Jangan tak nak balik lagi kan. Tu buat bodoh lah. Lepas tu ada seorang mamat ni, dia dah ucap dah sikit kan. Lepas tu kan, dia macam kejar kita lah sebab nak dia nak robrol. Mimpi dia nak robrol lah. Macam dia macam, ni taman, kan taman 17 kan. Taman depan tu ada macam kedai makan tu. Aku jerit tolong, tak ada seorang pun nak tolong. Lepas kan kakak aku pun, aku jerit tolong. Lepas tu tak, orang tu nak bunuh aku panah. Dia panah. Panah betul. Mana lah. Pas kepala hidup dia nak ketuk kepala aku semua kan. So, aku jerit tolong. Macam dia macam pisau kan. Dia ketuk kepala aku. Itu mimpi apa ni? Terbang. Lagi. Jauh dari rumah Amy kan? Amy mana? Ha? Terbang sampai rumah yang sebelah. Tak lulus. Lagi sekejap. Terbang. Sebab mak ngasuh ni, yang malu tu, terbang. Senang duit. Itu teringat tak? Itu mimpi orang empat itu. Hantu. Tapi memang kelakar gila lah. Dia jerit kuat gila. Tolong. Dia aku cakap apa kan. Tu kat dia baik dia takut. Tak ada, so adik dia rakam tu. Oh, hebat. Kerja terakam. Siapa adik aku Najanya itu kan, dia yang last tu kan, dia tidur tu tak. Dia kata dia menunjuk macam perempuan lah. Macam model tengah nak posing lah. Macam macam ni lah dia tidur. Kenapa? Dia cakap aku tak kat gambar. Macam dia gelap balik.